Bagaimana hariku bermula dengan semangat tinggi di dada, mata jelas dalam genggaman, langkah kecil menuju impian. Ayo melentur berputar ke langit, senyuman ini takkan pernah surut, jatuh bangkit, ku terus berdiri kerana mimpi ini milikku pasti. Melompat ke awan, terbang ke bintang dengan gaya penuh keyakinan. Good job kakak, alhamdulillah. Hai, Kak Salina Saibi here. Okey, hari ini kita berada di kejohanan gimnastik artistik di Majlis Sukan-Sukan untuk Majlis Sukan-Sukan Sekolah tahun 2025 di Sungai Petani Kedah. So thank you so much korang sudi interview Kak Zena. So tu kita tengok kemeriahan mereka-mereka semua beraksi dalam gimnastik artistik ni. Jadi perasaan Kak Salina, perasaan kita mestilah nervous sebagai mak kan. Jadi kita memang kena terus bagi semangat walaupun apa saja mendatang, kita bagi semangat supaya diorang lebih kata excited, lebih buat yang terbaik untuk diri diorang kan. Bukan diorang nak berbanding dengan orang lain, tapi diorang nak bertanding dengan diri diorang sendiri, buat yang terbaik untuk diri sendiri. Kan. Thank you so much. So, apa lagi soalan dia? Macam mana cara galakkan? Okey. Kita sebab gimnastik ni satu sukan yang kental budak-budak yang kental saja yang boleh masuk gimnastik ni, yang kuat, yang orang kata memang fokus, diorang kena power lah. Jadi kita ucapkan tahniah kepada semua yang terpilih untuk MSSM Kedah tahun ini. Semoga you all semua berjaya dan doakan Kuala Lumpur juara. InsyaAllah. Thank you. Ni anak kita, alhamdulillah. Thank you. Saksikan gimnas muda penuh harapan, berpeluh berjuang tak kira masa untuk negara tercinta. Kami satu suara, bersatu demi cita, gelanggang jadi saksi, semangat kami takkan mati.